Dia kata tak turun, sepatutnya RM1.50. Saya kata masa kita cadang RM1.50 itu, harga minyak Saudi 50 sen. Sekarang harga minyak Saudi itu RM2.50, RM2.40. Saudi, the largest producer of petrol in the world. Malaysia ekspor minyak. Kita keluarkan minyak, bukan kita beli minyak orang. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak. Ketika saya cadangkan harga RM1.50 dahulu, harga minyak Saudi adalah sekitar 50 sen per liter. Itulah kenyataan yang dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila Perdana Menteri Malaysia ke-10 itu berucap dalam kenyataannya berhubung desakan menurunkan harga minyak dari rakyat Malaysia seperti yang pernah dijanjikan beliau suatu ketika dahulu. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikTok Malaysia kini itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menegaskan kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya menurunkan lagi harga bahan api kerana langkah itu akan memberi tekanan besar kepada kedudukan kewangan negara susulan subsidi petrol dan diesel kini menelan belanja kira-kira RM40 bilion setahun. Harga minyak turun, walaupun saya tak tahu, saya tengok dalam media sosial, Anwar tak turun harga minyak, saya pun tak faham apa dia. Dia kata tak turun, sepatutnya RM1.50. Saya kata masa kita cadang RM1.50 itu, harga minyak Saudi 50 sen. Sekarang harga minyak Saudi itu RM2.50, RM2.40. Saudi, the largest producer of petrol in the world. Dia punya kapasiti berlebihan, tapi harga RM2.40. Kita masih import 50% keperluan kita dan kita turunkan RM1.99. Alhamdulillah lah. Berapa peruntukan kerajaan satu tahun kerana diesel dan minyak? RM40 bilion. So ingat, tiap kali you ambil minyak tu ada suntikan subsidi kerajaan dan keseluruhannya RM40 bilion 1 year untuk minyak dan diesel. Boleh kau nak suruh turun lagi, tapi dan siapa nak bayar? Saya tak mau hutang melonggok banyak-banyak. Orang kata hutang bertambah. Tak. Hutang kerajaan sekarang berkurangan. Tetapi jumlah hutang bertambah kerana interest tinggi. Interest berbayar apa? Bayar hutang lama. Bayar hutang 1MDB. Nak nafi macam mana?